Uncle selamat pagi. Sekarang lebih kurang jam pukul 5 macam biasa lah. Dah selesai grooming. Tadi ada grooming kejap, lepas tu bagi dia makan. Tunggu dia makan sekejap lagi. Lepas tu pukul 6 lebih, pukul 7 kita pergi keluar lah. Kita pergi bawa dia pergi tengok lombong. Diorang cakap lombong sekarang tengah banjir. Tapi tak tahu lah banjir ke tak banjir, kita nak pergi tengok. Okay, kamera okay. Okay, ni yang mana tanya macam mana nak pasang bridle kan. Ni bridle. Okay, ni atas. Okay, ni masuk kat kepala dia. Okay, macam ni. Lepas tu, nampak? Dia dah buka mulut dah. Okay. Ya. Lepas tu, ini kita masukkan dalam mulut dia. Satu tangan tahan kat atas kepala dia. Satu, wak, dia langgar. Tu tinggal masukkan je. Tengok. Okey, siap. Wak, senang kan? Semudah ABC. Budak-budak pun tahu pasang ni. Okey. Lepas tu ini masuk kat dalam sini. Yang belah sana pun masuk kat dalam. Lepas tu, ni. Yang tali bawah ni, kita masukkan sampai dia apa tu. Tak boleh lepas. Sekejap. Contoh Okey, ini masuk sini. Okey, ni sampai dia. Sekejap. Dia sampai dia situ. Wak. Kira dia tak terlucut. Kira okey ni. Okey, itu bawah dia. Bawah dia selalu pasang longgar je, tak pasang ketat pun. Dia orang kata 2 jari lah. Kira 2 jari boleh masuk okey lah. Sini pun rasanya 2 jari ke 3 jari lebih kurang ukuran dia. Pasang bridle. Lepas tu pasang saddle pula macam mana nak pasang saddle macam ni. Mula kita pasang saddle pad dia. Okey. Dia ukuran dia lebih kurang height tu, dekat shoulder dia dengan dekat dia punya belakang tu macam tu. Ni kan dia ada tulang dia. Kira dekat ujung-ujung dia dengan macam tu lah, lebih kurang agak-agak. Tapi selalu pasang depan sikit. Macam tu. Macam ni. Okey, lepas tu pasang dia punya saddle. Okay. Dia punya saddle pun pasang depan sikit. Sekejap lagi nanti dia, yang ini pasang longgar. Sekejap lagi dia ke belakang.